Abang nak nasi lemak satu tapi harga RM1 lah tapi. Okey, nasi lemak satu. Tapi buat tak nak lemak. Tak nak lemak, lepas tu tak nak nasi. Dah tu kan nak makan apa? Wait Anap, kali ni kau bagi sambal dengan kacang je. Macam tak betul je customer ni. Lebih baik gunakan sup. Wait Anap, kali ni kau bagi sambal dengan kacang je. Naik gaji aku dulu baru aku buat. Abang dah kenapa? Tak ada apa-apa, sakit kepala je. Mesti banyak main handphone lah ni. Kepala bapak kau sebab main handphone pandai. Nasib baik mak bapak kau ada, kau tahu tak? Kalau nak cekik tak boleh bulat lah kan? Ha, kau tak dah lama aku buat kerja aiskrim, kau tahu tak? Ha. Weh bapak syok Muhammad tu. Kau ni memang anak orang member kena pijak. Itu bukan aku tu. Itu AI. Ha. Please jangan bagi tahu mak kau. Aku sumpah. Yes, aku kembali. Wah, ada budak lah. Comelnya. Lebih baik kau belas sebelah aku sunat tujuh keturunanku.